Hari ni aku dekat stesen U2 Shah Alam, dekat gerai Char Kway Teow Poji. Kita kat depan Selamat Outlet. Ramai yang kata ni Char Kway Teow dia paling power dekat sini. Char Kway Teow special, geng. Dia ada udang, kerang dengan telur masa. Telur ni telur tengah masak kuning ni. RM10. Syah paling punya murah. Udang dia tak 3-4 ekor. Kerang dia besar-besar, bukan kecil-kecil. Kalau korang tengok sini, kway teow dia nampak basah dan berkilat tau. Dia pakai kway teow yang saiz kecil, bukan saiz yang besar-besar. Aroma bau hot way naik terlalu kuat. Sebab apa? Tadi dia masak dengan api yang cukup besar. Rasa dia memang ngam, tak terlalu manis. Ada sedikit pedas, cukup masin. Kuah dia pekat dan udang dia memang fresh gila. Kalau dia dengan portion macam ni untuk harga RM10 dan udang ada 3-4 ekor, bagi aku portion dia puas hati lah, berbaloi. Kalau tengok kat kedai dia ni, suasana kedai dia bersih, selesa, layanan tokek pun mesra, order pun tak sampai 5 minit. Itu kalau orang tak ramai. Kalau orang ramai 10 minit kot. Aku bagi 8.5/10. Padu gila, confirm repeat. Kerang dia kat sini saiz semua besar-besar, berasap-rasap. Dia masih lagi pakai kway teow yang kecil, bukan saiz yang besar-besar. Rasa dia balance, tak terlalu manis, dia pedas sikit. Kway teow dia lembut tapi tak hancur. Kerang dia fresh, tak hanyir langsung. Serius, kerang dia tak ada bau. Bagi 9/10. Confirm repeat, sedap gila. Alhamdulillah.